Kalau korang rasa dosa korang masih banyak, dosa korang rasa susah nak diampunkan, korang mesti tengok video ni sampai habis. Hai, kembali lagi dalam channel Sazawi, di mana tempat kita improve diri. So, hari ni dah 26 hari bulan 4 2025. Hari ni aku dekat tempat lain sikit, tak macam tempat biasa. Aku dekat studio, dekat rumah aku je. So, hari ni aku nak cakap pasal dosa. Sebab sejak kebelakangan ni aku selalu rasa macam agak putus asa. Tak adalah putus asa, tak baik lah cakap putus asa kan. Kita sebagai umat Islam tak boleh putus asa. Tapi biasalah kita manusia kita agak rasa macam down dengan dosa kita. Kita rasa macam dosa kita banyak, dosa kita susah nak diampunkan. Dosa kita terlalu banyak hari-hari buat. Dah taubat, lepas tu buat lagi. So, aku nak cakap yang dekat sini, kita tak boleh putus asa sebab kalau korang rasa dosa korang tu besar, sebenarnya pengampunan yang Allah nak bagi dekat korang, pengampunan yang Allah nak bagi dekat kita semua, sebenarnya lagi besar daripada dosa yang kita buat. Kalaulah kita rasa dosa kita tu susah sangat nak diampunkan, tapi sebenarnya yang mengampunkan dosa kita tu adalah Tuhan. Dan Tuhan ni, satu sifat dia adalah sifat maha pengampun. Dia maha tau. Maha ni bukan main-main punya benda tau. Dia maha pengampun. Korang boleh imagine, manusia ni pun ada sifat pemaaf kan. Ada sifat memaafkan. Tapi manusia ni lemah. Manusia tak sempurna. Manusia ni memang manusia hamba kepada Allah. Allah tu adalah Tuhan. And Tuhan kita ni, dia punya advance, kalau aku nak cakap advance pun tak cukup lah. Dia memang maha pengampun. So, kalau korang rasa macam dosa korang tu besar macam mana sekalipun, besar yang tahap gaban punya besar kan, korang terus je minta ampun cepat-cepat. And waktu yang terbaik untuk meminta ampun adalah betul-betul waktu selepas kita buat dosa. Itu adalah waktu terbaik. Sebab apa aku cakap terbaik? Sebab kita ni tak tahu hidup sampai bila kan. Hidup kita ni tak tahu lama macam mana. So, once kita lepas buat dosa tu, kita tak tahu, tantah betul-betul selepas buat dosa kita mati. Na'udzubillah min zalik. Semoga semua orang dijauhkan daripada tu. Tapi aku just nak bagi peringatan yang kita kena cepat-cepat minta maaf balik, minta ampun balik. Cepat-cepat istighfar balik. Cepat-cepat rasa yang diri kita ni, oh, aku kena berubah, aku kena improve, aku kena bertaubat secepat mungkin. So, aku nak sampaikan dekat sini bahawa tak kiralah sebanyak mana yang dosa yang kita dah buat, sebanyak mana yang kesalahan kita dah buat, sebanyak mana benda-benda yang hina yang kita buat, kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita jangan putus asa dengan pengampunan Allah. Allah tu maha pengampun. Tak kisahlah kalau korang rasa macam dah terlampau banyak dosa, hari-hari kau buat dosa, and sebenarnya apabila kau terdetik je untuk meminta ampun, apabila kau terdetik je untuk bertaubat, kau cepat-cepat je ucapkan astagfirullah and bertaubat. Cut korang punya dosa tu sebaik mungkin, seboleh mungkin lah. Sebab kita ni, walaupun hari ni kita dah bertaubat, Allah bukan janji, Allah cakap yang manusia ni memang pendosa. Kita ni memang pendosa. Kita memang tak terlepas dengan dosa. Aku ada tengok
satu video ni dekat TikTok bahawa video ni menyatakan yang Allah lagi suka orang yang selalu bertaubat kepadanya. And ada satu kisah ni yang dekat video tu cakap yang kalaulah, ini aku rumuskan je lah, tak semestinya benda ni tepat 100%. Aku rumuskan aja apa yang aku dapat daripada video tu. Video tu cakap, ada satu kisah ni, ada satu umat ni, kalaulah wujudnya satu umat ni, and satu umat ni, dia tak buat dosa langsung. Hari-hari dia beribadah kepada Allah. Hari-hari dia beribadah lah. Dia buat baik dan dia tak buat dosa langsung. Tapi sebenarnya Allah tak suka dengan umat macam tu. Allah lebih suka dengan umat yang memang hari-hari dia ada buat beribadah macam biasa, tapi dia still melakukan dosa, and then selepas melakukan dosa tu dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Faham tak? Allah lebih suka orang yang macam tu. Sebab meminta maaf ni adalah sesuatu benda yang mulia tau. Contohlah ni, kalau kita buat salah dengan manusia, kalau kita nak minta maaf dekat dia, dalam diri kita ni secara tak langsung kita akan rasa rendah ego, kita akan rasa lembut je hati kita. Faham tak? Kita akan rasa macam diri kita ni rendah. Kita akan rasa macam kita boleh turunkan ego, kita boleh rasa kita lapangkan hati. Faham tak? Meminta maaf, amalan meminta maaf ni adalah amalan yang mulia. Faham tak? Dia bukan biasa-biasa punya amalan. Dia boleh buatkan diri kita, oh, aku ni tak sempurna, aku ni tak perfect. Dia akan buatkan diri kita lebih rasa macam manusia tu. Faham tak? Aku susah nak explain, tapi aku harap korang faham lah. And sebenarnya memang betul pun, sebelum kita nak meminta maaf tu, mesti kita akan rasa lapangnya hati kan. Kita rasa macam kita berserah aja hati kita dekat orang tu, sama ada ataupun dekat Tuhan. Kita macam lapangkan dada kita. Faham tak? Tapi kalau kita tak ada feel meminta maaf tu, kita tak dapat rasa macam tu. Kita tak dapat rasa tenang, kita tak dapat rasa lapang tu, kita tak dapat rasa turunkan ego tu, kan? Betul tak? Kalau kita nak minta maaf, barulah kita rasa benda tu. So that's why lah sebenarnya Allah lagi cintakan umat dia yang berbuat dosa tapi cepat-cepat minta ampun dekat Allah. And then dia buat dosa lagi tapi cepat-cepat minta ampun dekat Allah. Allah lagi suka umat dia macam tu. So aku harap video ni, aku harap korang yang tengok ni, aku harap aku dapat menginspirasikan korang yang sedang tengok video ni, bahawa kalau kita buat aja dosa, kalau kita terbuat dosa, terbuat salah, kita cepat-cepatlah minta ampun. Cepat-cepatlah ucap astagfirullah. Tak kiralah sebesar mana dosa yang kita buat, tak kiralah sebanyak mana, tak kiralah selama mana dosa yang kita buat. Cepat-cepatlah kita minta maaf, kita minta maaf, kita minta ampun ke Allah. Cepat-cepatlah kita ucap astagfirullah. Dan video ni, dan orang yang tengok video ni adalah orang yang tengok video ni, Allah dah pilih tau. Allah dah pilih dah korang untuk tengok video ni. And boleh jadi yang Allah nak detikkan hati korang meminta maaf, bukan dengan cara korang dengan ceramah, bukan dengan cara korang dengan nasihat orang, mungkin dengan cara korang tengok video ni. Faham tak? So aku nak cakap kat sini yang maybe video ni memang khas untuk korang yang sedang tengok ni, and Allah yang detikkan korang untuk klik video ni dan tengok sampai habis. So aku harap value yang aku sampaikan dekat sini dapat bagi manfaat dekat korang, and korang applykan terus dalam kehidupan seharian korang. Semoga bermanfaat untuk korang, and kalau korang rasa value ni bagus, korang share aja dekat kenalan-kenalan korang. And aku harap ianya bermanfaat untuk korang. Apa yang aku rasa sampai sini saja.
sekejap je untuk video ni. Sekejap pun dah berapa minit 10 minit. So aku rasa sampai sini saja aku nak buat video. Aku harap ianya datang manfaat dekat hidup korang. Aku harap korang apply dalam hidup korang. Apa yang baik semua datang daripada Allah, dan apa yang buruk semua datang daripada aku. Terima kasih. Jangan lupa tengok video-video aku yang lain. Terima kasih sebab dah tengok sampai habis. Bye-bye. Assalamualaikum. Nama aku Awis. Bye-bye.